Apple nak penjarakan korang dan anak-anak korang. Introducing MacBook Neo, MacBook murah yang akan menarik anda ke dalam Apple ecosystem. MacBook kali ni power guys, datang dengan colourful iMacs untuk tarik budak-budak. Dengan harga $500 untuk student, korang boleh dapat laptop harga $2,000 yang berkualiti MacBook, aluminium chassis dan sebagainya. Oh man, kita kena tapau guys. Nampaknya lebih ramailah orang yang akan masuk ke dalam Apple ecosystem. MacBook Neo ni akan datang ke dalam market Chromebooks guys. Bayangkan berapa juta student Amerika akan beli MacBook Neo ni. Dan student-student Malaysia juga. Laptop $2,000. Dulu dapat HP plastik. Sekarang dapat MacBook besi. Wow. Menggunakan chip daripada iPhone 16 Pro Max. 8GB RAM dengan 256 storage ini pastinya agak capable juga. Maybe untuk light video editing pun mampu guys. Kita tolak tepi gamer dan kita tolak tepi engineering students, computer science students yang berapa kerat je tu. Kita ambil semua orang yang sedang belajar dan pekerja-pekerja yang nak poyo-poyo ada Apple product kan. Bayangkan MacBook Neo ni akan laku keras guys.